Baik, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Borokrasi di mana kita mengupas landscape politik negara. Sebelum itu, masih lagi bersama dengan saya, Auzad Yatullah. Saya Izzat Nas. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya dekat penonton-penonton kita yang sentiasa menonton, yang sentiasa menelaah bersama-sama dengan kita intipati-intipati yang dikongsikan daripada guest-guest kita. Dan hari ini pun dah masuk episod ke-10. Walaupun tak banyak pun lagi sebenarnya episod ke-10, berjam celik dah episod ke-10, walaupun masih lagi belum banyak, tapi kita rasa itu satu milestone yang baguslah untuk kita sebenarnya. Tak dan mudah sebenarnya kan? Betul, tak betul. mudah. Tak mudah untuk kita bahagikan masa dan sebagainya. Nak untuk dapatkan guest lagi. Ya, nak dapatkan guest pun satu benda yang bukan mudah lah. Dan guest kita pada hari ni bang, sebenarnya seorang yang cukup lantang sebenarnya dalam menyuarakan pandangan, especially bila isu itu melibatkan isu agama Islam. Beliau sangat lantang. Malahan digelarkan sebagai singa pas. Digelar sebagai singa pas. Beliau kini semakin mendapat tumpuan dengan kenyataan-kenyataan ataupun kritikan dalam beberapa isu di Selangor khususnya. Betul. Isu berkenaan dengan Islam, isu berkenaan dengan penduduk seperti babi. Dan beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Pemuda PAS Selangor dan juga ahli jawatan kuasa Pemuda PAS Malaysia. Dan beliau tak lain tak bukan ialah Ustaz Muhammad Sukri. Selamat datang Ustaz kepada dalam podcast Borokrasi Ustaz. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Tadi Ustaz dari mana tadi Ustaz? Sebelum sampai ke studio kita tadi. Daripada Shah Alam. Oh, daripada Shah Alam. Waduh, beratlah jam kat Federal ke? Okey jam sekarang. Boleh tahan lah je. Boleh tahan juga. Terlambat sikit tadi. Tak apa Ustaz, tak apa. Tak ada masalah. Kita pun, yalah sambil-sambil menunggu Ustaz pun kita ada banyak, boleh buat preparation lah. Ada banyak masa untuk kita bertenang dulu dan sebagainya kan. Baik, sebelum itu Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Ustaz ada terfikir tak nak buat dekor-dekor dekat office ke, dekat rumah ke? Dia tu di pejabat pemuda tu kan. Dekat pejabat tu nak buat ni. Nak bagi nampak estetik sikit kan. Bagi nampak vibe yang lagi modern sikit ke kan, macam mana kan. Sebab Ustaz, saya nak cadangkan kat Ustaz untuk tengok value buy Ustaz. Value buy. Value buy. VALOOBUY nama dia. Dan set kita ni diserikan oleh value buy lah. Inilah hasil dia. Kalau Ustaz nak tengok contoh, cantik tu. Alhamdulillah. Disediakan sendiri oleh Value Buy, yang mana Value Buy ini merupakan gedung yang menyediakan barang-barang dekor lah. Contohnya macam fluted wall, ini dipanggil soundproof wall, ada yang dipanggil PVC wall, ada banyak macam-macam lagi dengan harga yang berpatutan Ustaz. Antara cawangan-cawangan dia adalah di sekitar Kuala Lumpur di Setapak Ustaz, dan di Selangor ada di Shah Alam di Taman Equine. Dan di Negeri Sembilan ada di Senawang. Manakala di Johor di Kota Masai, dan di Pahang juga ada dekat Kuantan. Jadi kalau Ustaz pun dah berkira-kira nak buat dekorasi dekat office, mungkin akak-akak yang kat rumah dia tenung dinding nak buat apa kat dinding rumah, bolehlah ke Value Buy dan boleh pilih-pilih barang. Bukan setakat pilih barang, beli barang. Malahan boleh juga minta cadangan idea macam mana nak susun dekorasi dekat rumah. Barang-barang yang kita beli dekat Value Buy tu dan sebagainya, kita boleh minta kepada mereka. Mereka boleh bantulah. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Value Buy yang menyerikan studio podcast Borokrasi. Terima kasih Value Buy. Baik, sebelum kita teruskan ke segmen yang lebih hangat lah Ustaz, kita nak bertaaruf dululah dengan Ustaz. Nak kenal-kenal, nak tahu background dan sebagainya. Jadi soalan pertama saya Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit tentang latar belakang Ustaz masa kecil tu lah, masa kecil ke membesar ni, sehingga membesar, apa cita-citanya kan, belajar macam mana dulu dan sebagainya. Boleh tak Ustaz ceritakan sikit? Terima kasih. Pertama saya ucap terima kasih lah pada Utusan TV atas kesempatan untuk bersama hari ini. Ini kali pertama saya podcast nak cerita tentang latar belakang. Pertama saya lahir di Besrah Pahang, membesar di sana dan mendapat pendidikan agama awal di sekolah rendah agama Besrah. Kemudian
melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Kuantan. Sehinggalah ke peringkat menengah di sekolah yang sama. Kemudian setelah itu saya pergi ke Kelantan, berada di sana. Saya rasa faktor besar untuk saya pergi ke Kelantan itu adalah kerana peribadi almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Menyebabkan saya nak sangat bertemu dan nak ambil kesempatan untuk hadir ke kuliah beliau. Jadi saya buat keputusan untuk sambung belajar di peringkat diploma di Kelantan, di Kolej Jayaputra. Itu tahun bila Ustaz? Itu tahun 2004 tak salah. Tahun 2004. 2004 ke Masa tu 2003 arwah pun gitulah. tengah ni lagi, tengah strong lagi. Kan? Jadi saya berada di sana selama 3 tahun. Ya. Saya sempat bekerja mengajar di Kelantan. Sambil tu saya ambil kesempatan tu untuk menuntut ilmu di Pondok Pasir Tumbuh. Oh, di Pasir Tumbuh. Secara sambilan. Kemudian saya menyambung pengajian ke Yaman. Di Sana'a, Yaman. Menuntut di sana dengan para guru di sana selama 5 tahun. Dan pulang ke tanah air pada 2012 lebih kurang. Dan mula-mula pulang tu lah saya berada di negeri Selangor. Sebab kawan-kawan ramai di Selangor. Mereka kata tak payah balik Pahang lah, duduk di Selangor. Jadi di situlah saya mula menetap di Selangor. Masa tu umur berapa Ustaz? Umur berapa Agak-agak lah. 27. 27. Okay, that's why lah. So family di Bersera. Bersera. Ustaz berhijrah ke Berhijrah ke Selangor. Ke Selangor lah. Jadi mula menetap di Selangor, berada di Selangor. Dan saya juga waktu tu ambil kesempatan menyambung pengajian di Universiti Teknologi Malaysia dalam ijazah sarjana falsafah, sehingga kinilah menyambung ke peringkat PhD di universiti yang sama. Namun di Selangor itulah banyak bergerak kerja kerana rakan-rakan ramai. Jadi saya mula terlibat dengan Pemuda PAS Selangor. Bermula daripada peringkat kawasan ataupun parlimen. Ahli jawatan kuasa Pemuda PAS kawasan Pandan waktu itu. Sehinggalah menjadi ketua Pemuda PAS kawasan Pandan. Dan saya bertanding pada 2018 di Parlimen Pandan menentang Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Ya, betul. Kemudian seterusnya pada setelah itu saya dilantik sebagai timbalan ketua Pemuda PAS Selangor. Dan pada 2021 saya dilantik sebagai dipilih sebagai ketua Pemuda PAS Selangor. Sehinggalah kepada sekarang terus beraktiviti dan diamanah juga parti sebelum ni bertanding dalam pilihan raya negeri pada 2023 di Dewan Negeri Kota Anggerik. Ya, betul. Namun kedua-dua itu saya tak menang. Tapi saya kira itu sebagai lonjakan semangat pengalaman. Bagi saya dua kali pilihan raya itu saya belajar banyak perkara. Bertatih dalam politik, terus belajar. Sampai sekarang pun saya terus belajar. Dan Alhamdulillah saya kira semua pengalaman tu dapat saya manfaatkan. Kalau sekiranya saya tak bertanding akan datang pun, saya dapat menyediakan generasi anak muda PAS ini dengan pengalaman saya perolehi untuk membimbing mereka ke peringkat seterusnya dalam politik. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Masa awal perlibatan Ustaz dengan politik ni di Selangor kan, apa yang mencetuskan memang yang terdetik ke hati Ustaz, nak join politik? Apa puncanya Ustaz? Ya. Mungkin saya minat politik tu daripada awal. Seusia remaja, mendengar syarahan-syarahan politik daripada pimpinan PAS, seperti Tan Sri Abdul Hadi Awang, kemudian almarhum Tuan Guru Ni Aziz, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang saya kira daripada awal saya telah tertaut hati dengan mereka. Seawal usia remaja tu memang saya suka pergi ceramah PAS. Saya ingat umur saya
umur 15 tahun tak silap. Memang saya dah pergi ceramah PAS, dah dengar ceramah PAS. Jadi minat tu berputik daripada awal. Sehinggalah mendapat peluang, diberi amanah, berada dalam posisi pemuda itu. Dia terus membentuk minat itu makin mendalam. Itulah antaranya. Dalam kalangan keluarga Ustaz, ada tak yang aktif dalam politik? Tak ada, saya seorang. Oh, Ustaz seorang je. Ustaz berapa orang adik-beradik kalau Ustaz boleh kongsi kan? Saya 9 orang adik-beradik. Oh, Saya Ustaz yang paling ke? bongsu. Oh, Ustaz yang paling bongsu. Ya. Oh, yang paling tua umur Dia berapa? total semua 11, meninggal 2 orang. Oh, innalillahi. Jadi saya ke-11. Saya bongsu sekali. Dan Ustaz satu-satunya yang aktif dengan politik. Ya, saya satu-satu. Macam mana dengan penerimaan keluarga? Okey lah. Alhamdulillah. Bagi sokongan. Abang-abang, kakak, almarhum ayahanda, bonda senantiasa menyokong, Yalah. mendoakan, memberi semangat. Saya rasa itulah faktor penting. Betul. Dokongan keluarga, isteri membuatkan saya terus bertahan dalam cabaran politik hari ini. Ustaz, saya difahamkan Ustaz daftar menjadi ahli PAS sejak usia remaja pada tahun 2004, betul Ustaz? Ya, betul. PAS itu umur berapa Ustaz? Waktu tu saya rasa umur 18. Oh, 18. 17. 17 lah. Masih lagi remaja 17, lah masa 18. Dia kata 5 lah. Dan 17 hingga 18. Ya. Masa tu family macam mana pula Ustaz? Pada usia remaja lagi Ustaz dah Peringkat berkecimpung. awal tu ibu tu dia tengok kecenderungan kita. Ya, ya. Kecenderungan pada PAS. Dia kata janganlah sibuk politik lagi, belajar lagi. Belajar. Cuma dia tahu dia sebut begitu pun anak dia tetap aktif. Iyalah. Walaupun begitu program-program PAS tu selalu saya hadiri. Balik-balik ada baju PAS. Ya. Jadi jiran tetangga tu ada di kalangan UMNO. Iyalah, Dia lagi-lagi tengok, dipahang kan Ustaz Dia faham pula ya. Dia tengok ni dia sebutlah pada mak rupanya Syukri ni kuat PAS ya. Pemuda PAS macam-macam lah. Tapi ibu tu dia tahu keadaan begitu pun dia biasalah bising-bising seorang ibu je. Tanda cakna. Tapi dia tidaklah menghalang secara total. Bila saya sebut nak pergi program PAS, dia lepaskan macam biasa je. Kita minta izin kan. Yalah. Tetap minta izin. Mak nak pergi program ceramah ke program-program pemuda dia banyak Jambori amal sebagainya. Tamrin pemuda. Tetap ibu saya lepaskan, izinkan pergi. Maknanya dia cakna, bising-bising cakna sebagai seorang ibu. Tapi tak pernah menghalang untuk saya berada. Sehinggalah berada di tahap ini pun saya kira ibu senantiasa memberi dokongan secara konsisten. Teruskan supaya menjadi suara bagi orang Melayu Islam. Semangat-semangat tu senantiasa diberikan, doa sebagainya. Ustaz, latar belakang Ustaz adalah sebagai Ustaz dan pendakwah. So dua ni Ustaz, adakah ia saling melengkapi ataupun boleh dipisahkan? Ya. Sebenarnya dia bersifat saling melengkapi lah. Kerana inti ataupun isi dakwah itu juga dapat kita manfaatkan dengan ruang politik yang ada. Saya kira apabila berada di medan politik itu, ruang dakwah tidak terhenti. Malah ada perkara-perkara tertentu yang kita dapat sampaikan dalam bentuk yang lebih efektif. Kerana dakwah itu bukan terhenti menyeru pada kebaikan sahaja, tapi juga mencegah kepada kemungkaran. Jadi ruang politik itu menyebabkan saya dapat manfaatkan perkara-perkara berkaitan tentang agama untuk saya pertahankan. Saya dapat gunakan ruang politik untuk jadikan perkara itu berkesan. Contoh sebelum ini di Selangor pernah kumpulan LGBT nak buat glamping pride. Glamping with pride. Jadi saya kira itu perkara yang akan menimbulkan keadaan yang tak baik. Jadi ruang yang kita ada, kita keluar kenyataan media dan sebagainya. Sehingga perkara tersebut mendapat perhatian dan dibatalkan. Peringkat awal mereka kata tak kisah dengan
bantahan pemuda PAS, tetapi dengan tekanan massa, kerjasama Betul. media, Betul. saya memang mengucapkan terima kasih media senantiasa memberi ruang kenyataan-kenyataan kita itu sampai pada media sehingga berjaya untuk mengekang aktiviti tersebut daripada berlaku. Kadang tekanan massa tu yang lebih besar sebenarnya. Ya. Kadang-kadang mereka tidak takut dengan tindakan undang-undang. Mereka tak takut. Tapi mereka sangat takut dengan tekanan massa. Jadi dari sudut positifnya, ruang yang kita ada tu kita mampu memberikan tekanan massa sehingga aktiviti tersebut tak berjaya dilaksanakan. Tu saya kira ruang sebagai pendakwah dan juga ahli politik dapat kita gabung jalinkan, integrasikan, yang paling penting memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ya. Ada tak cabaran Ustaz? Ialah sebagai seorang pendakwah Ya. dan kemudian dengan politiknya, Ya, ya. so macam mana Ustaz menghadapi cabaran? Mungkin Ustaz bercerita cabaran-cabarannya dan macam mana Ustaz menghadapi cabaran dalam situasi mengimbangkan Ya, ya. politik dan dakwah tu. Pertama sekali, cabaran tu memang tak dapat dinafikan lah. Kerana sebelum ini saya di negeri Selangor ni adalah pendakwah yang bertauliah. Sehinggalah saya bertani beberapa kali dan ketetapan negeri Selangor bahawa pendakwah yang bertauliah tidak boleh terlibat dalam politik. Okay. Jadi tauliah saya itu pun ditarik. Tapi saya positif dan kita patuh kerana itu adalah arahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Kita terima. Namun begitu, walaupun keadaan agak mencabar untuk kita terus berdakwah, tetapi dokongan daripada parti itu kuat untuk kita terus bergerak menyampaikan dakwah. Dalam ruang lingkup tidak semestinya di Masjid Surau, tetapi medium-medium yang lain, media sosial dan sebagainya, ataupun dalam program-program parti. Cabaran memang tak dapat nafi, cemuhan. Ya, kadang cemuhan tu sampai pada keluarga. Tapi kita menganggap itu sebahagian daripada mehnah, tribulasi dalam membawa mesej perjuangan Islam yang kita tak boleh berhenti menyampaikan. Dan bagi kami pasti kita percaya cabaran dalam dakwah, dalam politik itu memang mehnah tribulasi daripada generasi yang terdahulu menghadapi. Tapi cabaran itu tak membuatkan kita berhenti. Kita akan terus bergerak ke hadapan. Yang kedua, membina ruang ataupun membentuk ruang yang lebih kreatif dalam menyampaikan dakwah dan segala mesej kita. Satu bahagian kita dihalang, ia membuka ruang kepada bahagian yang lain untuk kita menyampaikan. Itulah secara prinsipnya. Ustaz, saya nak tanya, siapa figura yang paling banyaklah membentuk pemikiran politik pemikiran politik dan juga agama, Ustaz? Adakah Tuan Guru Nik Aziz ataupun Tuan Guru Abdul Hadi Awang? Dan kenapa, Ustaz? Saya pertama pastinya pemikiran agama, politik itu terbentuk daripada kitab ulama Islam lah. Secara khususnya saya boleh sebut antara yang mempengaruhi pemikiran saya adalah pembacaan kepada tulisan-tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu pertama. Yang kedua, pandangan alam Islami saya juga dibentuk dengan pembacaan kepada tulisan almarhum Profesor terpuji Tan Sri Dr. Nuqib Al-Atas dalam beberapa perkara. Dan saya juga pastinya tak dapat dinafikan Tuan Guru Nik Abdul Aziz dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dua figure ini sangat memberi kesan dalam membentuk pemikiran politik dan juga pandangan agama. Selain itu pastinya tulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sendiri, kerana Imam Ghazali juga ada beberapa nasihatnya berkaitan politik, pemerintahan yang banyak saya ambil manfaat daripada. Itu antara tokoh
yang memberi kesan kepada pandangan agama dan juga politik saya secara khusus. Ustaz, saya tertarik lah nak dengar kalau Ustaz ada cerita lah pengalaman manis mungkin dengan Tuan Guru arwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Ya. Saya ingat pengalaman paling manis saya dengan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz ni adalah sewaktu saya menuntut di kolej Jepetera. Sewaktu saya nak hadap exam waktu tu ulumul hadis, tak silap saya. Jadi tengah nak hadap exam tu hafal tak masuk kan. Jadi saya pun tak apalah, nak bagi release sikit otak tu, kita pun naik motor pergilah ke Pulau Melaka. Healing. Healing. Zaman sekarang ni semua healing lah kan. Healing. Ke Pulau Melaka lah masa tu. Saya pergi Pulau Melaka lah, tempat healing waktu tu. Pergi di Pulau Melaka, masjid Tok Guru Nik Aziz tu, duduk solat di situ, solat asar. Kemudian Tok Guru Nik Aziz keluar daripada masjid. Saya nampak dia solat sekali. Waktu tu Tok Guru Nik Abdul Aziz baru lepas pembedahan, tak silap saya. Jadi saya nampak Tok Guru Nik Aziz. Saya pun keluar masjid, saya ikut dia. Saya pun bersalaman lah. Bersalaman. Tok Guru Nik Aziz pun tanya letak daripada mana ni. Saya beritahu lah, saya pelajar kolej Jepetera sebagainya. Jadi Tok Guru Nik Aziz ajak saya naik atas rumah. Almarhum memang begitu. Kalau dia ada di Masjid Pulau Melaka tu, dia akan, tetamu datang memang dia akan ajak ke rumah dia. Ke rumahnya. Sekurang-kurangnya minum secangkir kopi, secangkir teh, biskut sikit. Maknanya dia akan layan tetamu. Dia akan sungguh-sungguh layan tetamu. Ni saya belajar daripada ulama. Sangat memuliakan tetamu. Kemudian saya ambil kesempatan tu, Tok Guru, saya ni tengah mengapa madah ulumul hadis ni, jadi tak masuk-masuk. Ada tak Tok Guru boleh bagi petua doa-doa khusus yang memudahkan untuk saya hafal sebagainya. Tok Guru Nik Aziz pun sebut pada saya. Dia bahasa Kelantan awal, dia kata hafal dak Rabbi syrah li. Rabbi syrah li, doa kita biasa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Saya kata hafal lah. Hafal Tok Guru. Kemudian Tok Guru Nik Aziz pun kata Rabbi syrah li itu doa yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi Musa. Nabi Musa ni kekasih Allah. Tidak ada doa yang paling baik di dunia ni berbanding doa yang Allah Ta'ala buat beri pada kekasihnya, iaitu Nabi Musa. Nak dibandingkan doa yang ulama buat, kalau dibandingkan dengan doa yang Allah Ta'ala buat pula pada kekasih dia, maka pastinya doa itu lebih baik. Jadi lepas Tok Guru Nik Aziz sebut tu, dia sebenarnya menjadi satu perkara yang menyentak hati saya pada waktu itu. Maknanya saya sibuk dalam banyak-banyak doa, lupa bahawa ada doa yang paling baik dalam Quran tadi. Doa tu ada dalam Quran. Alangkah baiknya amal doa tersebut. Jadi lepas Tok Guru Nik Aziz sebut tu, setiap kali apa-apa saya buat, saya akan baca Rabbi syrah li ni. Berucap ke, bercakap ke. Dan setiap kali saya baca itulah saya akan ingat almarhum Tok Guru Nik Aziz. Pesanan. Pesanan tu adalah bentuk didikan bagi saya. Melihat perspektif dalam beragama. Melihat besarnya apa yang terkandung dalam Quran itu. Yang sepatutnya dibawa, dicintai dan disampaikan. Gitu. Sebenarnya bila saya dengar cerita Ustaz berkenaan dengan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, saya rasa tersentuh lah, sebab saya sendiri orang Kelantan, Ustaz. So saya sangat familiar lah dengan figure Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Dan masa hari beliau meninggal, suasana dekat Pulau Melaka tu bang, penuh, tak nampak tanah. Saya ada tengok video tu. Ya. Masa tu orang nak solat jenazah kan, orang semua berebut nak solat jenazah Allahyarham. Sampai kau orang duduk atas bumbung. Masa betul. tu. Saya tak dapat hadir waktu tu. Sebab saya denggi. Dalam hospital waktu tu. Dalam hospital. Tapi memang sedih sangat. Yalah. Kita tak dapat hadir solat jenazah. Cuma waktu tu seminggu selepas tu Negeri Selangor waktu tu Jais buat arahan solat jenazah. Gaib tak silap saya. Jadi saya sempatlah melaksanakan solat jenazah gaib tu. Masa tu Ustaz dah aktif dalam politik ke belum? Dah aktif. Dan adakah masa
selepas Ustaz aktif tu, ada berjumpa lagi dengan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz tu? Jumpa, tapi jumpa dalam program parti lah, secara umum lah. Tapi taklah pergi mendekati beliau secara personal. Tak ada lah. Ustaz, seterusnya saya nak tanya sikit lah berkenaan dengan penglibatan Ustaz bertanding pada PRU 2018 dan juga PRN 2023 di Selangor. Pada 2018 di Parlimen Pandan, Ustaz di kedudukan ketiga lah dengan jumlah undi sebanyak 8,336, manakala kedudukan pertama pada masa itu dimenangi oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah dengan jumlah undi beliau 64,733. Manakala pada tahun 2022 di Dun Kota Anggerik, Ustaz tewas kepada Najwan Halimi daripada PH dengan majoriti sebanyak 10,834 undi, dan jumlah undi Ustaz pada ketika itu adalah sebanyak 27,636. Jadi 2 kali bertanding dan 2 kali kalah ni Ustaz. Mungkin daripada bedah siasat Ustaz lah, selepas keputusan tu ataupun analisis Ustaz, apa pengajaran dia ataupun mungkin apa pengajaran paling pahit mungkin daripada 2 kekalahan tu Ustaz? Saya melihat 2 kekalahan tu sebagai pelajaran bagi saya, secara khusus untuk melihat bagaimana kepentingan terus mendekati rakyat. Maknanya program yang tidak hanya terhenti pada program-program sesama ahli PAS, tetapi mesti program tersebut sampai kepada dasar utama rakyat dan terus bersuara membawa aspirasi mereka. Saya rasa itu yang paling penting. Dan bagi saya kekalahan itu juga bukanlah melemahkan semangat. Bagi saya kekalahan berprinsip, dalam keadaan prinsip yang tidak berubah. Walaupun kalah, tapi bagi saya satu kemenangan tetap. Kenapa? Prinsip tetap kekal, tidak berubah. Itulah kemenangan bagi kami lah PAS. Kerana bagi PAS ni tak pelik kalah. Menang tu bonus. Kita hadap pilihan raya dalam keadaan menang tu bonus. Kalau kalah tu perkara biasa, memang kita bersedia. Dan PAS ni kalah pun ahli-ahli dia buat kenduri macam biasa. Terus kenduri. Dan saya ingat pilihan raya ke 2018 tu, bila selesai pilihan raya, malam, maknanya hari ni pilihan raya dah ada keputusan, besok tu terus kita program macam biasa. Tetap jalan macam biasa dan terus program. Program dengan ahli. Mana itulah setiap kali PAS menghadapi pilihan raya. Menang atau kalah, program tetap jalan secara berterusan dan terus melaksanakan khidmat bakti. Ziarah kebajikan berjalan berterusan. Walaupun dah selesai pilihan raya. Walaupun siapa yang menang. Sebab tu saya lihat tempat-tempat Syam Tani semua mencabar kubu PH. Betul, kubu PH. Pandan waktu itu. Tak tahulah sekarang jadi kubu PH ke tak, tapi waktu itu adalah kubu Pakatan Harapan. Betul. Wan Azizah pula bertanding. Wan Azizah pula satu figura besar. Saya budak waktu itu, saya rasa umur saya 31, tak silap saya. Dan itu 30. pertama kali kan Ustaz bertanding kan? Pertama kali saya bertanding. Pertama kali saya bertanding. Dan kemudian yang kedua di Kota Anggerik, juga kubu Pakatan Harapan, dua-dua DUN tu, dan parlimen dimiliki oleh Pakatan Harapan. Masa tu Najwan Halimi penyandang kan? Penyandang. Dia penyandang. Jadi bagi saya apa yang lebih penting, pimpinan PAS itu mengajar anak muda PAS ni lasak. Bertandinglah kat mana tempat pun, sukar kalah ataupun menang. Bertanding dah supaya mendapat pengalaman dan pelajaran, tu yang lebih penting. Berbeza kalau pergi satu tempat terus menang. Saya rasa saya mungkin tak dapat sangat banyak belajar daripada. Tapi semua itu membentuk pemikiran, jati diri, identiti untuk kita hadap gelombang politik yang lebih mencabar di hadapan. Sebab politik ni dia macam-macam keadaan berlaku. Nah, yang kita tak boleh jangka. Hari ni dia jadi kawan, besok dia jadi lawan. Pelbagai situasi itu memerlukan kekuatan dan keteguhan untuk menghadapi cabaran tersebut.
Ustaz, dengan kekalahan 2 kali tu kan, Ustaz masih mengekalkan deposit, betul? Ya. Adakah kekalahan 2 kali itu ada menyebabkan rasa Ustaz kecewa dan ingin berhenti pada politik, ataupun Ustaz still akan cuba untuk bertanding pada masa akan datang? Pertama sekali, kekalahan tu tidaklah menjadi kekecewaan. Sebab kita tahu, macam kita sebut, mindset kita bila masuk pilihan raya tu kita akan berusaha sehabis baik. Kedua, kita tahu yang kita masuk tu adalah kubu Pakatan Harapan. Jadi kita dah tahu kemungkinan kalah tu besar. Cuma kita berusaha semaksimum mungkin. Sebab tu saya kata tadi, kalau menang tu bonus. Jadi dengan mindset begitu kita masuk pilihan raya tu, kita sedar realiti yang kita akan tempuhi. Jadi tidaklah mengecewakan. Sebab tu kita terus bekerja. Mungkin kalau saya dah menang tiba-tiba kalah tu agak kecewa lah. Tapi sebab saya kalah. Tapi contoh tempat sama saya menang, tempat sama saya kalah, itu mungkinlah adalah kekecewaan itu. Tapi PAS senantiasa, ahli PAS ni saya rasa dididik kan? Sebab Selangor ni kita pernah menang banyak kursi. Pilihan raya 2008, 2013 banyak kursi, sehingga pilihan raya 2018 tinggal 1 kursi je, Dun Sijangkang. Ahli PAS kecewa, sedih, tinggal 1 kursi. Tapi kerana prinsip yang PAS pegang waktu itu, walaupun PAS boleh pilih bersama Pakatan Harapan, tapi kita tak pilih bersama Pakatan Harapan. Kita kekal. Jadi third force Gagasan Sejahtera hadap pilihan raya dan 2018. Walaupun kalah, tapi kita puas hati. Kenapa? Kita memperjuangkan prinsip kita. Kita rasa sangat puas hati. Walaupun tinggal 1 kursi. Tapi dia menjadi pemangkin semangat sehingga PAS pada pilihan raya seterusnya 2023 itu berjaya mendapat 10 kursi. Termasuk kalau termasuk Perikatan Nasional keseluruhannya 21 kursi. Tapi nak sebut bahawa kalah atau menang tu bukan gambaran kekecewaan. Yang kita kecewa kalau kita masuk pilihan raya dalam keadaan kita tak dapat bersuara prinsip dan identiti perjuangan kita. Itu ialah perkara yang paling mengecewakan. Kalau tanya apakah rasa tak nak bertanding ataupun nak bertanding, dalam PAS ni bertanding atau tidak adalah keputusan kepimpinan. Kan? Dan yang kedua, kita bertanding itu atas arahan kepimpinan. Dipilih untuk bertanding, bertandinglah. Kalau tak dipilih bertanding, kita akan membantu jentera untuk mencapai kemenangan. Saya rasa itu tidaklah menjadi perkara yang membimbangkan saya. Kerana kalau tak dipilih bertanding, saya rasa alhamdulillah, sebabnya saya rasa 2 kali bertanding tu sangat letih. Kali kedua bertanding tu saya demam rasa. Tak sihat lah. Lebih kurang 2 minggu tak sihat. Mana demam 10 hari, demam 7 hari begitu. Kemudian nak pulih semula tu, tenaga sebagainya, makan masa 2 minggu juga. Letih, tak sihat, Tapi tetaplah pergi program parti. Tapi nak sebut, waktu itu bila mungkin umur tu dia makin bertambah sikit, meningkat sikit, faktor ketahanan tu semakin berkurang. Sebab bila pilihan raya ni kita keluar sebelum subuh. Kalau PAS ni lah, kita akan, kalau PAS ni tradisinya sebelum subuh kita dah keluar, kita akan solat masjid surau sekeliling tempat kita bertanding. Memang subuh 5 waktu tu kebiasaannya kita akan berada di masjid surau 5 waktu di tempat kita bertanding. Kemudian selepas subuh sebagainya kita akan sarapan di kawasan sekitar dan menyantuni rakyat sekitar. Itulah programnya. Ziarah sampai malam. Kalau ada ceramah sampai malam, balik 1-2 pagi. Sebelum subuh keluar lagi. Jadi rehat 4 jam, 5 jam. Boleh terlap sekejap pun atas kereta. Jadi sangat letih. Memang sangat letih. Kadang-kadang tu sebut pada kawan-kawan tu, letihnya lah nak hadap pilihan raya sekali. Letihnya kalau kena bertanding sekali lagi. Maknanya orang lain mungkin seronok kan. Dah lah letih. Kalau menang lagi letih. Yang saya tahu ada adun PAS, ahli parlimen PAS, sebab mereka itu diukur KPI mereka. Kalau contoh Selangor,
Adun-adun PAS Selangor akan ada audit kepada gerak kerja mereka. Biasanya mereka buat setahun dalam 2 kali audit. Melihat prestasi gerak kerja bersama masyarakat. Ini tak termasuk dialog bersama akar umbi di bawah, panggil semua cawangan, tanya prestasi adun tersebut. Jadi PAS sangat ketat soal tu, prestasi. Sangat-sangat ketat. Apa tentu ukur dia nak nilai prestasi tu, Ustaz? Dia ada pertama program bersama rakyat, feedback daripada cawangan-cawangan rakyat, sebagainya adalah yang dibuat. Kemudian sejauh mana memanfaatkan peruntukan yang ada untuk membantu rakyat. Semua aspek itu dinilai secara menyeluruh. Jadi Selangor ni antara yang paling ketat lah. Saya rasa bukan Selangor je, seluruh Malaysia. Adun PAS tu dinilai begitu. Adun dan ahli parlimen PAS. Jadi sebab tu bila adun parlimen PAS ni, mereka akan melaksanakan kerja sehabis baik mungkin. Betul. Kerana mereka di hizbah. Dipraksa senantiasa. Jadi sebab tu bila ada adun rakan kita tak berfungsi, kita marah. Yalah. Sebab adun kita sebegitu ketat mereka dinilai. Dinilai. Bahkan prestasi mereka itu akan dilaporkan, akan dibentangkan dalam mesyuarat Badan Perhubungan PAS Selangor. Sebagai contoh, kita ada 10 adun. 10 adun tu akan dibentang prestasinya dalam mesyuarat PAS Selangor untuk pengetahuan semua kepimpinan. Dan kemungkinan kalau prestasinya tak baik, akan datang tak boleh dicalonkan. Itu akibat dia kalau tak capai KPI tu. Tak capai KPI. Kemungkinan tu adalah. Kemungkinan tu adalah. Maknanya semua kena jaga prestasi tersebut. Dan prestasi itu bukan berarti itu saja, program parti, kehadiran program parti, usrah QIAD, dia ada banyak aspek tarbiyah tu pun dinilai. Komitmen pada program parti yang ketat sebenarnya. Jadi kalau kita fikir sekali letih. Setelah menang lebih letih rupanya. Jadi kalau kita tak menang ni, kita bebas. Yalah, kalau menang ni nak bekerja untuk rakyat lagi, tu satu. Nak capai KPI tu satu KPI lagi kan. Satu. Parti lagi dia ada benda yang perlu dipenuhi. Tapi itulah cara PAS didik wakil-wakil rakyat. Amanah, dia satu amanah, bukan kebanggaan. Dan mesti melaksanakan tugas habis baik. Sebab kita parti Islam membawa jenama Islam, mesti memegang amanah tersebut sebaik mungkin. Ustaz, kalau start sebagai ketua pemuda PAS Selangor kan, di Selangor ni banyak isu. Dan antara yang latest sekali seperti isu adun Wong Siew Kee. Berkenaan dengan babi, penternakan babi dan Sultan Selangor. So Ustaz ada mengeluarkan kritikan lah terhadap pemimpin inilah. Adakah kritikan itu untuk mempertahankan institusi diraja Islam ataupun ia hanya adalah politik perkauman, Ustaz? Terima kasih. Soalan sangat baik. Pertama sekali, saya rasa kita pemuda PAS Selangor ni konsisten mengkritik, khususnya DAP, bukan semata-mata perkauman. Kita tak membenci bangsa Cina atau India. Buktinya PAS di negeri yang PAS takbir, kita menjaga semua kaum, semua latar belakang agama. Yang menjadi masalah adalah ideologi DAP yang kita lihat begitu keras, tidak menghormati identiti negara, terutamanya institusi beraja, Islam sebagai agama persekutuan, dan juga kontrak sosial yang telah dimeterai. Jadi perkara ini sebenarnya menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan rakyat. Sebab tu apabila isu ladang babi timbul di Selangor dengan bantahan rakyat begitu besar, yang awalnya ladang babi di Tanjung Sepat yang beroperasi secara tradisional, yang mencemarkan alam, mendapat aduan begitu banyak daripada rakyat puluhan tahun, tidak diselesaikan, sehingga kemuncak bila dapat teguran daripada Tuanku Sultan Selangor, dulu yang memulia Tuanku Sultan Selangor, mereka mula hendak membuat cadangan ladang babi itu di Bukit Tagar. Jadi rakyat bantah lagi. Di kawasan majoriti Melayu Islam, apa perlunya dibuat ladang babi ini?
Dalam keadaan di Bukit Tagar tu, di bawah tu ada loji rawatan air. Sekiranya tercemar, ia akan memberi kesan kepada air di Selangor. Mereka sebutlah mereka nak buat modern pig farm sebagainya. Tapi itu bukan satu jaminan. Bukan sumber air rakyat ni bukan bahan uji kaji. Jadi perkara tu semua perkara yang membimbangkan. Sehinggalah datang cadangan supaya diimport daging babi itu. Ambil daripada luar. Kan DAP ada negeri yang dia perintah secara total, iaitu Pulau Pinang ada modern pig farm. Ambillah daripada situ. Kenapa perlu memangsakan rakyat Selangor dalam keadaan harga tanah Selangor yang begitu mahal? Rakyat Selangor menuntut disediakan kediaman bagi mereka, rumah Selangorku yang jumlahnya begitu kecil, pembinaannya dalam keadaan permohonan begitu tinggi, ratusan ribu. Tapi hanya berapa ribu sahaja yang berjaya disiapkan. Jadi semua itu sepatutnya menjadi perkara yang dilihat secara menyeluruh kerajaan negeri Selangor. Tapi setelah teguran berulang kali, tuanku, saya lihat DAP ni tak erti bahasa. Maaflah, memang saya geram. Kenapa? Dalam keadaan teguran berulang kali, tuanku, masih lagi dibangkitkan isu ini dalam Dewan Negeri sewaktu membahaskan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan. Ini satu bentuk kebiadaban. Tak wajar. Sepatutnya, kerana itulah pentingnya memahami identiti, adat budaya, menyebabkan kita menghormati institusi. Itulah identiti Malaysia. Raja berperlembagaan. Yang mesti dihormati, yang memainkan peranannya, walaupun ada di kalangan mereka yang mempertikaikan, tuanku. Ada di kalangan mereka yang kata tuanku tak berhak lah, begitulah begini. Dia jangan lupa, apabila melibatkan hal ehwal orang Islam, itu adalah di bawah bidang kuasa Tuanku Sultan Selangor. Jadi Tuanku Sultan Selangor berhak bersuara. Yang kedua, isu nak membangunkan ladang babi sebagainya, yang melibatkan tanah orang Melayu Islam, tanah orang Melayu, maka berhak Tuanku Sultan bersuara. Jadi mereka saya lihat hanya nak jadikan institusi berajin sebagai perhiasan, rubber stamp saja bagi mereka. Ini yang menjadi konflik besar. Sebab tu saya sebut isunya bukan perkauman. Isu yang mesti dilihat secara teliti dan cermat. Kerana itu PAS bukan membenci China dan India. Kalau kata perkauman tidak. Kita ada dalam PAS diri tu. Kalau PAS benci China dan India, mana mungkin PAS ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Yang ada di sana China, India. Tak ada isu PAS dengan orang China, India dan sebagainya. Saya lihat ini lebih kepada isu bagaimana keperluan untuk mematuhi titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Selangor dan menjaga sensitiviti orang Melayu Islam. Ini penting sebagai kaum yang terbesar dalam negara. Kalau adun DAP ni nak sangat, bela kat rumah dia lah. Jangan ganggu kita. Jangan ganggu Bukit Tagar, Hulu Selangor, kawasan majoriti Melayu Islam. Buatlah di tempat dia. Di pejabat Dun Seri Kembangan tu ke, bela berapa ekor, tapi jangan ganggulah tempat orang Islam. Sebab tu kita bersuara. Ustaz, sebelum ini pun MB Kedah Datuk Seri Sanusi terpalit juga dengan isu menghina Sultan Selangor. Malahan didakwa di mahkamah berhubung dengan isu itu. Dan Ketua Penerangan PKR Selangor ada mengeluarkan kenyataan memberitahu bahawasanya masa Datuk Sanusi dulu PAS diam je, tapi kenapa hentam si Uki ni sampai macam tu sekali? Ustaz, apa komen Ustaz? Dan mungkin bagaimana Ustaz boleh menjawab tuduhan yang disifatkan sebagai double standard tu, tuduhan yang katakan PAS double standard dalam isu ini, atau macam mana Ustaz? Tak timbul double standard. Kerana apabila Datuk Seri Sanusi itu didakwa, kita PAS tak macam DAP sekarang. Berbeza apabila Adun Seri Kembangan menimbulkan isu babi itu di Dewan Negeri. Beliau dipertahankan oleh pemimpin DAP bertubi-tubi. Boleh semak
apa yang saya sebut. Ya. Semua pimpinan DAP membela Adun Seri Kembangan. Guan Eng, Anthony Loke, semua mereka mempertahankan. Mengatakan itu hak Adun Seri Kembangan sebagainya. Berbeza dengan Datuk Seri Sanusi. PAS waktu itu menyerahkan kepada undang-undang, mahkamah. Dan Datuk Seri Sanusi juga dengan segera mengutus surat memohon maaf kepada Tuanku Sultan Selangor. Sehinggalah permohonan maaf itu diterima. Tuanku mengampunkan Datuk Seri Sanusi. Maknanya itulah bezanya. Kita apabila datang teguran tuanku, kita bukan bertindak balas, bukan. Kita terima teguran dan kita memohon maaf. Berbeza dengan Adun Seri Kembangan, pemimpin-pemimpin DAP ni, bila ditegur oleh Tuanku Sultan, apakah ada di kalangan mereka yang memohon maaf? Saya minta kalau boleh kita periksa hari ni Adun Seri Kembangan selepas daripada kes tersebut, ada tak mohon maaf? Sedangkan laporan polis begitu banyak kepada dia dan orang lain. Ada tak satu patah perkataannya memohon maaf, memohon ampun kepada Tuanku Sultan? Ini yang membezakan adab dan adat. Nah, bagaimana perlunya beradab. Teguran tuanku, ya tuanku, kita lihat dia sebagai payung bagi rakyat. Dia menegur, kita terima teguran itu. Bila tuanku menegur, sepatutnya teguran itu diterima dan diperbaiki. Tapi ini tidak berlaku. Sebab tu rakan-rakan PKR, saya rasa kalau rakan-rakan PKR ni nak terus memerintah Malaysia, memerintah Selangor, tinggalkan DAP. Itu saja saya boleh sebut. Kalau mereka tinggalkan DAP, mereka tak memikul liability seperti ini. Kerana DAP lah menjadi liability mereka kalau mereka periksa balik perjalanan politik. Keadaan politik, situasi politik. Orang marah kepada mereka kerana DAP. Banyak DAP. Dan mereka terus bergantung survival politik itu dengan DAP. Sebab itulah saya sebut ia perbezaan. Kita ditegur. Dan sama saya rasa ada pemimpin DAP, pemimpin PKR, pemimpin negeri yang ditegur oleh Tuanku Sultan. Reaksinya berbeza. Kan? Teguran-teguran tu menyebabkan mereka bertemu tuanku, menghadap tuanku, perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Tapi tidak, DAP tidak pernah melakukan demikian. Begitu angkuh dan sombong mereka. Ustaz, PAS Selangor membuat 10 laporan polis terhadap Adun Seri Kembangan Wong Siew Kee ni. Lebih rentetan daripada isu tu lah, lebih daripada 10 lah Ustaz. Susulan daripada itu, ada yang mengatakan bahawasanya tindakan itu berlebihan. Tapi bagi Ustaz, adakah tindakan itu proporsional ataupun berlebihan seperti mana yang didakwa oleh mereka? Bagi kami, tindakan tersebut adalah mengikut lunas undang-undang, tidak berlebihan. Sebab kita duduk dalam negara yang adanya undang-undang, adanya perlembagaan. PAS sebagai parti yang mengikut lunas undang-undang, kita rasa perkara tersebut bertentangan dengan lunas undang-undang, maka kita bawakan mengikut lunas undang-undang, iaitu laporan polis. Kita tak bertindak sendiri. Sebab tu orang kata PAS ni pelampau, tak betul. Semua ruang undang-undang yang ada kita akan gunakan sepenuhnya. Menyampaikan ekspresi, menyampaikan apa yang kita tidak setuju. Jadi ruang undang-undang itu kita manfaatkan. Kerana itu kita buat laporan polis. Kita anggap ini tak sepatutnya berlaku dan kita minta pihak berkuasa mengambil tindakan. Dan kita menanti tindakan-tindakan tersebut. Masih lagi? Ya. Walaupun dalam keadaan Dr. Haim, saya tak tahulah berapa laporan polis yang dia dapat, cepat je kena dakwa. Betul. Tapi Adun DAP, pemimpin DAP, berpuluh laporan polis, beratus laporan polis, tapi tak ada satu tindakan pun yang dikenakan atas mereka sepantas pemimpin PAS yang didakwa. Saya tertarik saya je bila Ustaz mengatakan yang PAS ni dia tidak double standard bila nak menegur walaupun ahlinya sendiri. Dan saya boleh sentuh sikit bila Ustaz ada mengeluarkan kenyataan apabila ahli Parlimen Pasir Putih daripada PAS sendiri mengeluarkan sedikit kenyataan kontroversi lah berkenaan dengan kisah sahabat Nabi tu kan. Apa mesej sebenar bila Ustaz sendiri kritik
secara terbuka. Ya. Sebab jarang ni kita jarang. tengok Jarang ahli juga PAS dengar. mengkritik pimpinannya sendiri. Jarang, sangat jarang. It's a very rare occasion. Jadi apa maksud Ustaz lah, apa yang ingin ditonjolkan mungkin Ustaz? Ya. Ya. Dia pertama sekali memang menjadi sebenarnya budaya politik PAS ni dalam Manpati pun memang kita hidup dengan budaya teguran. Ya. Teguran tu sangat aktif berlaku. Ya. Ya. Secara dalaman lah. Secara dalaman. Ada perkara-perkara tertentu yang apabila yang sifatnya memberi kesan yang besar, ataupun perkara-perkara yang kita lihat mudaratnya besar, ataupun tindakan yang perlu kita tegur, wajib kita tegur secara umum supaya masyarakat tidak salah faham tentang identiti PAS. Maka kita perlu menegur, menjadi kewajipan. Sebab itu saya kira bila teguran itu saya buat adalah kewajipan menunjukkan pendirian PAS dan seorang Muslim. Dan yang kedua, teguran itu juga dibuat oleh Tuan Guru Presiden PAS dalam tulisannya panjang lebar, turut menegur. Jadi saya nak sebut, inilah beza PAS dengan parti lain. Kita boleh menegur pimpinan kita. Kita tidak ada siapa yang bebas untuk tidak ditegur. Semua boleh ditegur selama mana teguran itu berlandaskan syarak. Sebab tu saya Hizbah, perkara-perkara ni dia hidup dalam parti untuk menjadikan PAS terus relevan dalam politik semasa ini. Ustaz, saya pun nak sentuh sikitlah kenyataan tentang Melayu Singapura. Ya. Yang tu kontroversi juga Ustaz. Yang dituduh campur tangan pilihan raya negeri jiran. Apa sebenarnya Ustaz mengenai kenyataan ini Ustaz? Ustaz boleh terangkan sikit. Sebenarnya saya bereaksi itu kerana melihat bagaimana realiti keadaan Melayu di Singapura itu, perkara yang paling mudah berkaitan memakai tudung di sekolah. Itu pun mereka telah perjuangkan puluhan tahun, tapi masih tak berjaya. Kan itu kita kritik ahli-ahli parlimen di kalangan Melayu yang ada dalam PAP. Apa yang mereka buat puluhan tahun ni sehingga isu tudung tu masih lagi tidak boleh diselesaikan. Ada orang sebut kita campur tangan dalam politik Singapura. Bukan kita campur tangan dalam politik Singapura. Yang kita campur tangan itu tentang hak orang Islam untuk memakai tudung di seluruh dunia. Apabila melibatkan sensitiviti orang Islam, kepentingan orang Islam, kita akan bersuara. Bukan di Singapura saja. Kepentingan orang Islam ni seluruh dunia kita bersuara. Di Palestin kita bersuara. Isu di Iran kita bersuara. Di mana saja kita bersuara apabila menyentuh kepentingan orang Islam. Itulah yang membezakan kita dengan parti yang lain. Ada orang sebut tak bolehlah kita sentuh dari sudut politik dalaman negara tersebut. Tidak. Kalau tanya, saya tetap takkan mengubah pendirian. Dan yang kedua, jangan jadikan PAS ni sebagai boogeyman. Kerana waktu itu pilihan raya di Singapura, nak takut-takutkan rakyat Singapura, lalu jadikan kita boogeyman. Saya ingat nama saya itu disebut dalam sidang parlimen Singapura itu oleh Menteri Singapura berulang kali, dengan juga Datuk Iskandar dan lain-lain. Jadi kenapa nak jadikan PAS ni boogeyman? Nak takut-takutkan? Tak perlu. Dan pendirian kita jelas. Apa saja hak melibatkan orang Islam, kita tidak digarisi sepadan negara. Kita akan bersuara. Ustaz, baru-baru ni lah, nak kata baru-baru ni pun tak adalah baru-baru ni sebenarnya. Tapi ianya bermula daripada Cyber Trooper Bersatu sebenarnya, yang mengatakan bahawasanya PAS mengamalkan politik mullah. Bagaimanapun Ustaz mengeluarkan kenyataan bahawasanya Bersatulah yang mengamalkan politik mullah. Jadi boleh tak Ustaz maksud saya kongsikanlah sedikit sebanyak berkenaan dengan kenyataan tu Ustaz. Dan satu lagi, saya sangatlah ingin tahulah, sangat curious lah Ustaz. Apa yang berlaku dengan hubungan PAS dan Bersatu tu dalam kacamata Ustaz sebagai seorang pemuda PAS Selangor lah. Dia
Sebenarnya saya malah nak ulas lah isu Bersatu ni kira selepas keputusan parti putus habislah. Saya kira dah tak ada sebarang hubungan dan kita pun tak nak ulas panjang. Nak biarkan mereka dengan hala tuju mereka. Gitu. Cuma apabila menuduh PAS itu sebagai parti politik ataupun mengamalkan konsep mullah itu adalah tak tepat. Kerana PAS ni dia hidup dengan musyawarah, perbincangan daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar perkara, dan semua peringkat akan bermusyawarah. Sebagai contoh, nak tentukan calon, PAS ni bukan pemimpin dia boleh letak satu nama terus je, tak. Nama tu akan datang daripada cawangan, dibawa ke mesyuarat PAS kawasan, diputuskan, dibawa ke PAS Selangor. Kemudian PAS Selangor akan bawa kepada PAS Pusat, dibincang pula pada Majlis Syura Ulama, dibincang pula di peringkat Jawatankuasa Harian PAS Pusat, sehinggalah dibuat keputusan, diturun ke bawah, ada bantahan naik balik ke atas. Proses tu sangat cermat, teliti. Dia tak ada letak macam tu je, tak. Cukup lumat. Dan begitulah arahan Presiden, perbincangan Presiden atas semua perkara dibincang lumat. Hatta hubungan dengan Bersatu tu dibincang dalam Majlis Syura Ulama, dibincang Jawatankuasa PAS Pusat berulang-ulang kali. Orang kata kenapa lambat sangat buat keputusan. Macam mana tak lambat? Sebab kita menggunakan proses itu, musyawarah. Sebab kita yakin pada musyawarah itu ada keberkatan. Maka kita mengulangi proses musyawarah itu sampailah ke penghujung ada keputusan, barulah kita keluarkan keputusan. Sebab itu bagaimana nak katakan PAS mengamalkan politik mullah? Bukan kita yang memecat pemimpin-pemimpin parti kita sesuka hati. Tak ada, kita tak buat begitu. Dan bagaimana nak katakan PAS ni mengamalkan politik mullah sedangkan semua perkara dimesyuaratkan. Mullah ni seorang je buat keputusan. Jadi kerana itu dah tak tepat saya jawab perkara tersebut. Dia tak benar PAS mengamalkan politik mullah. Parti yang sangat berpegang pada demokrasi. Kita tahu itulah ruang dalam negara kita, demokrasi. Dan kita menghidupkan budaya demokrasi itu. Dan yang kedua, dalam masa budaya demokrasi kita ada konsep musyawarah dalam setiap keputusan yang dibuat. Jadi tak tepat PAS mengamalkan politik mullah. Yang saya lihat ketegangan itu akan terus berlaku. Kerana apa? Kita gagal untuk menghidupkan suasana musyawarah itu dengan betul. Banyak keputusan dibuat secara seorang. Saya rasa titik awalnya adalah perantikan kepimpinan Perikatan Nasional itu tidak dimusyawarahkan dengan tepat. Ada pandangan-pandangan PAS yang tidak dipenuhi. Itulah titik mula sebenarnya pecahan. Perantikan Setiausaha Perikatan Nasional dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia berpanjangan selepas daripada itu. PAS ni kita tak ada masalah berkawan dengan sesiapa. Kita boleh menghormati rakan kita. Malahan dah berkawan dengan semua dah, Ustaz. Kita dah berkawan dengan semua. Bahkan kita berkawan dengan Bersatu, kita beri Bersatu bertanding kursi lebih banyak daripada PAS. Kita beri ruang. Kita bantu dia untuk terus ke depan. Di kawasan ni tak ada jentera PAS lah membantu. Itulah cara PAS berpolitik. Tapi janganlah pijak PAS. Disebabkan PAS ni nak bawa Islam, kita nampak tok lebay, lemah, maka kita buat sesuka hati kita. Jangan begitu. Kita mesti saling memahami, saling melengkapi. Barulah politik gabungan itu menjadi kuat. Dan saya kira PAS itu setiap apa yang kita tak puas hati itu kita sampaikan, sama ada melalui surat, musyawarah, pertemuan. Kita sampaikan. Dan kita tidak bertindak sesuka hati. Melainkan setelah kita sampaikan, semua ruang yang ada nampak sukar untuk diubah, maka kita tegur. Berulang kali tegur tak berlaku sehingga jadi krisis dan sebagainya. Diperlis dan sebagainya, itu kemuncak, maka kita bertindak. Dan bila kita pimpin Perikatan Nasional, kita hidupkan budaya musyawarah itu, terus kekal dijalankan. Dan saya rasa budaya musyawarah itu kalau dijaga dengan baik tak berlaku krisis hingga ini.
Cuma kalau orang sebut, kalau disebut rentetannya bagus sekarang, tak betul. Benda tu lebih lama daripada tahun lepas lagi. Nah, rentetan-rentetan tu menyebabkan tindakan-tindakan yang agak keras pas keluarkan. Baik, kita pun dah berada di penghujung segmen yang pertama. Kita dah dengar sikit sebanyak tentang latar belakang Ustaz Muhammad Sukri Omar, bagaimana beliau membesar dan pelajaran beliau, pengalaman beliau bersama dengan Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Dan kita akan bergerak ke segmen yang mungkin lebih hangat lagi, dan kita nak menyelami tentang politik di Selangor dan juga menuju ke arah PRU 16 nantilah insyaAllah. Di segmen yang ketiga. Bagaimanapun kita berehat dulu seketika dalam 5 minit. Kembali selepas ini. Baik, selamat kembali ke episod 10 Podcast Borokrasi, mengupas landscape politik negara. Masih lagi bersama-sama dengan pemuda PAS Selangor, Ustaz Muhammad Sukri Omar. Tadi pun kita dah dengar sedikit sebanyak tentang latar belakang. Malahan kita pun ada minta beliau ulas tentang kenyataan-kenyataan beliau menegur Adun Suri Kebangan berkenaan dengan MP Pasir Putih sebelum ini, berkenaan dengan Bersatu dan sebagainya. Pelbagai isu lah. Pelbagai isu lah yang kita dah sentuh juga. Baik, untuk segmen yang ketiga ini kita akan menyelami lebih dalam berkenaan dengan politik di Selangor, especially atas kapasiti beliau sebagai pemuda PAS Selangor. Jadi tanpa membuang masa, saya akan terus kepada soalan saya lah Ustaz. Okey. Di Selangor ni Ustaz, kekal kubu kuat PH lah, PH iaitu PKR ataupun DAP lah kan. Apa yang perlu PAS ataupun Perikatan Nasional buat Ustaz untuk benar-benar menembusi Selangor kali ni? Saya kira antara cabaran besar kita di negeri Selangor ni adalah kerana Pakatan Harapan tu telah lama memerintah negeri Selangor. Dan pelbagai usaha yang dibuat kerajaan Selangor untuk memikat hati rakyat Selangor memerlukan kepada kita bekerja lebih keras. Terutamanya berperanan sebagai pihak semak dan imbang bagi kerajaan negeri. Dalam keadaan hasil mahsul negeri itu begitu banyak, pelbagai insentif sebenarnya yang boleh lagi diberikan kepada rakyat. Sebab tu PAS Selangor bawakan hashtag Selangor Deserve Better dan juga Bakti Demi Selangor sebagai asas bahawa dengan kekuatan ekonomi yang ada di negeri Selangor, sebenarnya rakyat Selangor layak untuk mendapat lebih baik. Saya rasa isu-isu utama banjir, tempatan banjir, sampah, ini menjadi isu yang sangat besar di negeri Selangor. Dalam keadaan kerajaan Selangor sekarang disama dah dengan kerajaan persekutuan, maksudnya daripada parti yang sama. Sepatutnya isu tu dapat ditangani dengan lebih baik, tapi kita lihat ianya masih perlahan. Dan begitu jugalah isu sampah dan lain-lain. Jadi cabaran kita adalah untuk terus memberikan penerangan kepada rakyat dan menyampaikan bahawa kita ada alternatif yang lebih baik untuk mentadbir negeri Selangor dan mentadbir negeri Selangor dengan tawaran-tawaran kita yang lebih baik. Di peringkat PAS sendiri pun, khususnya negeri Selangor, kita sudah membincangkan yang saya rasa tak berapa lama lagi akan kita isytiharkan tawaran-tawaran kita bagi rakyat negeri Selangor, pelan pembangunan kita, pandangan kita bagi pelan pembangunan negeri Selangor, gagasan kita itu ada. Saya rasa yang paling berautoriti tentunya Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Beliau lah yang akan mengumumkan. Tapi saya yakin percaya kalau rakyat Selangor hendak melihat perubahan yang lebih baik, mereka mesti bersama dengan Perikatan Nasional. Cuma cabaran kita adalah untuk terus menyampaikan, meyakinkan rakyat negeri Selangor bahawa mereka layak mendapat lebih baik, dan lebih baik itu adalah bersama dengan PAS dan Perikatan Nasional. Ustaz pernah sebut kan 3 tokoh kanan PAS yang berpotensi ataupun mampu untuk menjadi pengerusi Perikatan Nasional Selangor. Mungkin Ustaz boleh kongsikan siapa 3 tokoh tersebut, adakah
Termasuk Ustaz ni? Tak, yang penting bukan saya lah. 3 tersebut, pertama sekali pastinya Dr. Abdul Halim Tamuri, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Ahli Dewan Negeri Payah sekarang, mantan Rektor KUIS, dan saya kira pengalaman beliau pernah menjadi profesor pendidikan Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia, pengalaman dalam pengurusan, dalam pendidikan, saya rasa, dan beliau juga merupakan ahli Dewan Negeri. Saya kira salah seorang calon yang layak untuk menjadi pengerusi Perkataan Nasional Negeri Selangor. Dan yang kedua, Datuk Dr. Yunus Hairi, yang pernah menjadi Esko Kanan Kerajaan Negeri Selangor selama 2 penggal, dan juga merupakan ahli Dewan Negeri Sijangkang dan ahli Parlimen Kuala Langat. Jadi pengalaman beliau dalam kerajaan negeri, pengalaman beliau sebagai ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negeri, semua itu gabung jali yang terbaik untuk memimpin Perkataan Nasional Selangor. Dan yang ketiga pastinya Datuk Iskandar Samad, 2 penggal juga menjadi Esko Kerajaan Negeri, pernah menjadi ahli Dewan ahli Dewan Negeri Cempaka, sekarang dinamakan dengan Dun Padang Indah. 2 penggal beliau memimpin, semua dengan saya lihat 3 nama ni pasukan yang terbaik sekiranya memerintah negeri Selangor, dan juga memimpin Perkataan Nasional. Mereka adalah orang yang paling layak untuk memimpin. Dan saya rasa PAS ni kita mempunyai ramai calon-calon yang boleh memimpin negeri Selangor, insya-Allah. Dengan pengalaman, sebab tu saya pernah sebut dalam sidang media sebelum ini, kita ada pasukan yang berpengalaman dalam memimpin Selangor. Tuan Haji Zaidi Talib pernah menjadi Adun Templar, pernah menjadi Esko Kerajaan Selangor. Saya rasa itu antara tokoh yang hebat. Beliau ada 2 ijazah sarjana muda, satu fizik, satu pengajian Islam, dengan latar belakang pengurusan yang baik. Kemudian Dr. Halimah Ali, yang berhormat Dr. Hajah Halimah Ali, ahli Parlimen Kapar sekarang, beliau juga 2 penggal pernah menjadi Esko Kerajaan Negeri. Jadi pasukan berpengalaman, teknokrat, gabungan bersama agamawan, saya rasa merupakan gabungan terbaik untuk memimpin negeri Selangor pada pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah. Ustaz, macam mana pula Ustaz, daripada segi pandangan Ustaz lah, perspektif Ustaz, macam mana Ustaz menilai prestasi kerajaan negeri Selangor yang dipimpin oleh Datuk Seri Amiruddin Syahri ni? Sebagaimana sebut tadi bahawa banyak insentif yang diberikan juga pada rakyat. Namun kerajaan negeri Selangor itu sepatutnya boleh buat lebih baik daripada itu. Itu yang kita lihat. Hakikatnya isu tempatan banjir, sampah, banyak perkara insentif-insentif lain yang sewajarnya boleh diberikan, memberikan fokus pada kediaman anak muda, yang sepatutnya diberikan perhatian. Sepatutnya perkara-perkara itulah yang diberi perhatian oleh kerajaan negeri Selangor. Jadi sebenarnya banyak lagi yang belum dibuat oleh kerajaan negeri Selangor, yang mesti diperbaiki. Jadi kita pemuda PAS, kita bukan saja mengkritik kosong. Ada beberapa kali memorandum penyelesaian yang kita hantar berkaitan isu tempatan banjir, pandangan kita tentang kediaman anak muda. Artinya bukan kritikan kosong, kita sertakan bersama solusi, pandangan-pandangan kita, supaya kita lihat akhir sekali apa yang paling penting adalah memberi kebaikan pada rakyat. Kalau kita berada di posisi pembangkang pun, tetap kita nak kebaikan pada rakyat. Kalau kerajaan Selangor boleh buat kebaikan tersebut, buatlah. Sewaktu mereka diberi kuasa. Nah, kita terima mereka memimpin, mereka menang, mereka diberi amanah. Jadi apa yang penting, isu-isu rakyat itu mereka selesaikan. Sebab fokus politik ni adalah mensejahterakan rakyat. Buat apa kita berpolitik tetapi rakyat tak bertambah baik? Tak ada erti kita berpolitik. Jadi berpolitik mesti memikirkan kebaikan pada rakyat, menambah baik kehidupan mereka. Itu pandangan kita. Ustaz, berkenaan dengan sentimen pengundi Melayu bandar lah di Selangor, adakah semakin terbuka
terhadap PAS dengan PN berbanding dahulu Ustaz, dalam kacamata Ustaz lah, dari segi penerimaan mereka lah Ustaz? Ya, ya. Secara keseluruhannya kita melihat penerimaan rakyat di negeri Selangor itu bertambah baik kepada PAS dan Perikatan Nasional. Semakin hari semakin baik. Ini dibuktikan dengan penambahan keahlian PAS di negeri Selangor. Setiap bulan bertambah. Akan ada keahlian baru. Dan malah daripada teknokrat dan sebagainya. Saya rasa nanti bulan 8 ni ada kejutan. Yang utusan TV kena tunggu. Ada kejutan Okay. Kejutan tokoh yang akan bersama dengan PAS. Artinya makin-makin ramai tokoh-tokoh yang bersama dengan PAS. Kerana mereka percaya yakin PAS mampu memimpin. Sebab tu saya kata tak semestinya saya bertanding. Tapi tokoh-tokoh yang hebat ini, teknokrat hebat ini dengan gabung jalin dengan agamawan dalam PAS, mampu untuk mengemudi negeri Selangor dan Malaysia secara keseluruhannya dengan lebih baik. Itu yang lebih penting. Itu fokus kita. Pemuda ke, siapa ke, kita tak pentingkan posisi parti tu, dia ketua muda dia mesti bertanding. Tidak begitu. Tapi orang yang bertanding itu mestilah orang yang benar berkelayakan dan benar-benar boleh memacu parti dan juga membela rakyat sebaik mungkin ruang yang ada. Dan kita nak bina pasukan yang kuat. Sebab itu lihat Perikatan Nasional hari ni, PAS kita bawakan nama Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai memimpin Perikatan Nasional. Kalau ikut RK Parti dia naik presiden. Tapi naik presiden boleh kita hantar. Bukan kita hantar timbalan presiden. Di atas dia ada 2 orang lagi naik. Tapi kita hantar. Itulah cara PAS. Kita akan hantar mereka yang kita lihat boleh membawa anjakan politik dan juga perubahan lebih baik kepada negara secara khusus. Sebab tu saya yakin selepas ni lebih ramai tokoh profesional, tokoh-tokoh politik yang akan menyertai PAS insya-Allah, yang akan diumumkan daripada masa ke semasa, menunjukkan PAS bersedia untuk mentadbir Malaysia dan juga negeri Selangor dengan latar pelbagai kaum ini. Saya yakin ada mereka yang layak untuk kita kedepankan insya-Allah. Ustaz, menjelang PRU 16 Ustaz, lebih 50% ke atas, 56% macam tu, pengundi berusia 40 tahun ke bawah. Okey, dan untuk daripada sudut pandangan pemuda PAS Selangor, kalau kita tengok pada umur tu, dia ada Gen Z yang mana kita kata mungkin boleh kata penentulah untuk PRU 16 nanti. Ada tak strategi khusus untuk pemuda PAS Selangor khususnya untuk tackle generasi Gen Z ni? Saya lihat Gen Z ini memang suatu cabaran kepada semua parti politik. Betul. Bukan sahaja PAS. Semua parti politik sedang bergerak menyusun strategi, melihat apa yang terbaik untuk mereka mendekati dan mendapatkan sokongan daripada Gen Z dengan pelbagai program. Ada yang gunakan hiburan yang melampau sebagai asas untuk mereka tarik Gen Z. Ada yang memanfaatkan sport sukan. Namun saya juga lihat adalah memberi ruang pada Gen Z ini juga bersuara, menyampaikan pandangan, sama ada hari ini dengan town hall sebagai bentuk ruang yang ada untuk kita dengar pandangan daripada mereka. Sebelum kita menyampaikan, kita bercakap tentang mereka, dengar pandangan mereka, sampaikan aspirasi mereka. Itu paling penting. Dan saya lihat anak muda ni secara khusus politik itu mereka minat, Gen Z ni secara khusus mereka minat Syed Saddiq. Cukup suka dengan Syed Saddiq. Politik khidmat, politik bekerja sebagai contoh. Jadi saya rasa itu juga mesti dilihat sebagai asas untuk kita menarik Gen Z. Jadi pemuda PAS tu senantiasa kita berbincang, cari ruang
setiap perkara untuk mendekati sebaik mungkin Gen Z ini, supaya mereka dapat memberikan sokongan kepada PAS dan Perikatan Nasional pada pilihan raya akan datang. Jadi saya tertarik lah bila Ustaz kata ada kejutan berhadapan mungkin ada teknokrat ataupun ada profesional kan untuk menyertai PAS. Bagaimana pula Ustaz dengan orang kata pendekatan PAS dalam melahirkan pemimpin-pemimpin muda? Yalah macam kita sebut tadi pasal Gen Z. Dan kebanyakan parti politik masih mengetengahkan calon-calon yang berusia, muka-muka lama. Macam pemuda PAS Selangor sini ada tak menyediakan calon-calon muda bagi pilihan raya yang akan datang? Sebab tu saya sebut tadi, pilihan raya akan datang tak semesti saya bertanding. Itu ada isyarat bahawa Ustaz pun masih muda. kita tahun ni dah 40 habis dah. Boleh gitu. Jadi yang penting muka-muka baru yang lebih fresh, segar, yang tidak ada baggage politik, baggage lain yang ditanggung. Itulah yang kita nak ketengahkan. Dan Pemuda Selangor ni daripada awal kita konsisten, setidaknya 30% calon itu terdiri daripada anak muda. Memang daripada awal kita tuntut. Dan pimpinan PAS tu sebelum ni Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dia pernah sebut memang dia bawa hasrat 30% itu. Setidaknya calon pilihan raya itu di kalangan anak muda. Jadi di peringkat Pemuda PAS Selangor, kita ada beberapa nama yang kita sediakan sebagai calon anak muda pada pilihan raya akan datang. Dan ada yang dah menang, contoh Adun Ahli Dewan Negeri Hulu Bernam. Ini calon anak muda. Ini calon daripada PAS. Cuma pilihan raya lepas ada beberapa calon yang tak berjaya menang. Ustaz Hanif Jamaluddin. Kalau saya lihat dia sangat berpotensi. Pemimpin yang lebih segar, wajah baru politik khidmat. Ini boleh lihat dia sekarang naib ketua Pemuda PAS Malaysia. Saya rasa di peringkat Selangor ni antara tokoh yang kita nak ketengahkan di kalangan pemuda. Ustaz Hanif Jamaluddin dan ada beberapa tokoh lain tu yang kita tak sebut awal lagi namanya. InsyaAllah kita akan ketengahkan saudara Faizuddin Zai, naib ketua muda saya sekarang, sangat berbakat. Jadi kita ada juga di kalangan anak muda profesional, latar belakang kejuruteraan, latar belakang ekonomi, bidang ekonomi. Itu antara yang kita akan ketengahkan pada pilihan raya akan datang. Jadi ada beberapa nama tu kita dah sebut lah. Kita dah sampaikan pada hasrat kita pada PAS Selangor. Beberapa nama calon anak muda yang mempunyai idea-idea yang segar untuk membawa perubahan di negeri Selangor. Maknanya calon-calon ni dah dihantar kepada pucuk pimpinan lah untuk dinilai lah. Kita dah hantar pada pucuk pimpinan. Tapi mungkin pemuda PAS Selangor sini nak minta daripada 30% ke 50% calon muda. Dia minta 30 dapat 50, alhamdulillah. Ustaz, ada satu lagi saya nak tanya Ustaz. Baru-baru ni dalam satu ceramah politik ada pemimpin Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan, dia macam Ustaz sebut tadi pasal boogeyman yang pada segmen pertama. Ya. Jadi boogeyman. Ya. Pemimpin Pakatan Harapan ni dia ada menyebut green wave. Ya. Dekat PLN Johor. Ustaz melihat gelaran ataupun kata satu cubaan untuk menanam naratif green wave ni perkara positif ataupun negatif? Saya rasa dia melihat pertama pemimpin Pakatan Harapan itu dilihat audiennya bukan Melayu. Dan perkataan green wave tu saya ingat mula-mula sekali ditulis oleh Lim Kit Siang tentang green wave. Dan pastinya green wave tu bertujuan untuk menakut-nakutkan bukan Melayu. Dia tak akan ceramah depan orang Melayu cakap tentang green wave. Artinya selektif itu kerana dia tahu audien dia siapa di depan dan dia perlu takutkan audien itu. Jadikan PAS ni boogeyman. Walaupun PAS bertanding sebelah kursi je di Johor. Dan Tuan Guru Presiden PAS sebut kita nak jadi pembangkang yang baik. Nah, tapi kenapa mereka takut sangat dengan kita? Kenapa takut sangat? Artinya Pakatan Harapan tu sendiri sudah hilang keyakinan pada diri mereka untuk menang di Johor. Lalu terpaksa jadikan PAS ni sebagai boogeyman. Sedangkan hakikat yang mereka bertentang lebih kuat itu adalah dengan Barisan Nasional yang menjadi pemimpin di negeri Johor. Jadi saya rasa
pemimpin Pakatan Harapan sendiri, mereka sudah hilang keyakinan diri untuk memenangi pilihan raya Johor. Lalu naratif mereka dalam keadaan sempit itu adalah bawa ketakutan kepada orang bukan Melayu. Dan saya rasa lama kelamaan orang bukan Melayu juga akan bijak melihat apakah naratif Green Wave itu benar menakutkan mereka, ataupun hakikat ekonomi negara, ataupun hakikat kehidupan rakyat sebenarnya lebih menakutkan daripada Green Wave. Itu sebenarnya. Ustaz, beberapa bulan kebelakangan ni lah timbul semula cadangan berhubung dengan Muafakat Nasional, Ustaz. Ya. Sejauh mana Ustaz rasakan idea ini ataupun cadangan ini relevan kepada PAS pada hari ini, Ustaz? Ya. Pertama sekali saya lihat bahawa gagasan Muafakat Nasional ni penting untuk menyatukan parti-parti Melayu. Terutamanya apabila parti-parti Melayu berpecah, kita lihat DAP mengambil kesempatan itu membawa perjuangan mereka secara konsisten. Pilihan raya PBT sebagai contoh, UEC untuk masuk ke universiti, bahkan yang terbaru bagaimana pemimpin DAP dengan lantang membantah pendaftaran mu'allaf di Pusat Islam UPSI. Artinya mereka lantang bercakap tentang isu orang Islam, isu Melayu dan sebagainya atas nama kesaksamaan, kata mereka. Sedangkan mereka lupa identiti negara ini, kontrak sosial yang dimeterai itu untuk menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan, hak orang Melayu, hak yang telah termaktub dalam perlembagaan, sebagainya. Tapi mereka dengan begitu biadab terus menyentuh hak orang Melayu dan Islam kerana melihat bahawa parti-parti politik Melayu orang Islam ni berpecah kepada banyak parti. Akhirnya menyebabkan kuasa politik mereka dari sudut kuasa politik, DAP dapat undi majoriti bukan Melayu, dan undi orang Melayu berpecah kepada banyak parti. Jadi saya lihat keadaan ini merugikan. Sebab ada parti yang terpaksa dia bergantung kepada DAP untuk terus hidup, menjadi nyawa kepada mereka, untuk mereka kekal berkuasa. Akhirnya apa yang dituntut DAP itu mereka terpaksa penuhi. Ya? Jadi saya lihat, kerana itulah pandangan saya bahawa Muafakat Nasional ni terus relevan, menyatukan semua parti-parti orang Melayu. Cukuplah berpecah, cukuplah berbalah sama kita, tapi kita rapatkan saf supaya kita dapat pertahankan identiti negara Islam sebagai agama rasmi. Ini yang kita konsisten usahakan. Bukan nama Muafakat Nasional, ikutlah nama apa pun, nama tak penting. Penyatuan ummah itu yang penting. Sebab tu PAS hingga kini terus bergerak ke arah penyatuan ummah dengan konsisten. Semua pihak kita nak bersama. Tapi kita tak maulah perbalahan sama-sama dalaman akhirnya memberi kesan kepada gabungan keseluruhan. Itu yang kita juga bimbangkan. Jadi kerana itu fokus kita juga adalah konsisten kepada penyatuan ummah. Kita akan tarik semua NGO, parti politik untuk bersama. Dan kita tahu lagi bagaimana kedudukan pada pilihan raya akan datang. Kalau kita tengok sekarang dalam gabungan Perikatan Nasional, dah ada riset yang terbaru ni lah, Parti Wawasan Negara, ada MIPP, yes, betul. Ada Pejuang, Pejuang. Betul, Gerakan dan sebagainya. Mungkin tinggal ni lah UMNO lah kot mungkin Ustaz. Tapi di peringkat Selangor, Ustaz, bagaimana hubungan antara ataupun mungkinlah hasrat berkenaan dengan menghidupkan semula Muafakat Nasional itu di peringkat Selangor, Ustaz? Diterima baik at least daripada pemimpin ataupun pemuda UMNO, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Saya lihat himpunan Daulat Tuanku baru-baru ini antara titik tolak kita duduk semeja berbincang bersama. Secara positifnya pemuda UMNO Selangor duduk bersama kita berbincang tentang isu orang Melayu, isu yang menyentuh raja berperlembagaan, institusi diraja, isu orang Islam. Maknanya dalam titik itu kita boleh bersama berbincang semeja.
memberikan pandangan pendirian bersama. Ada pendirian-pendirian kita yang selari bersama. Kerana kita duduk semeja berbincang. Ya. Jadi saya lihat langkah itu kita mulakan di Selangor dengan pemuda UMNO Selangor itu baik. Maknanya kalau boleh kita bersatu atas isu-isu tertentu, kita bersatu. Perbezaan politik tak menyebabkan kita berbeza dari sudut pendirian. Ada perkara yang perlu kita mempunyai pendirian yang sama bagi menunjukkan kebersamaan. Jadi saya rasa ia baik. Dia akan terus berjalan. Begitu juga dengan parti-parti politik yang lain. Kita cari ruang kebersamaan. Sebelum ni kalau di Shah Alam pun kita ada buat ceramah penyatuan ummah. Kita jemput daripada kalangan pejuang, putera, NGO untuk ceramah penyatuan ummah. Maknanya kita akan terus bergerak ke arah penyatuan ummah ini. Dan insya-Allah saya yakin percaya di bawah ahli-ahli akaun umbi UMNO ke PAS ke, mereka juga mahu melihat penyatuan ummah itu berlaku dan berlangsung kembali. Cuma perlu diusahakan dengan serius lah. Saya rasa itu balik pada pucuk pimpinan lah. Bagaimana pucuk pimpinan melihat. Saya nak komen lebih pun, saya bukan pimpinan utama, tapi saya rasa setiap pucuk pimpinan tu ada perkara yang mereka teliti dan musyawarahkan untuk jadikan keputusan. Ustaz, apa naratif utama PAS dan Perikatan Nasional lah untuk menarik perhatian pengundi di bandar? Dan kita nak cakap lagi, pengundi bukan Islam. Sebab kita nak imbangkan, kadang-kadang bila PAS ni mengkritik sesuatu perkara, dia seolah-olah dibalas oleh parti tertentu tu, parti lawan tu dengan agama soal agama, kata resis dan berkauman. So apa naratif untuk menarik perhatian pengundi bukan Islam dan pengundi bandar ni? Saya rasa perkara yang paling konsisten kita bawa adalah isu banjir dan isu sampah di Selangor. Sebab yang terkesan isu banjir ni bukan orang Melayu Islam je. Bukan Melayu pun terkesan. Puluhan ribu kalau setiap kali berlaku banjir. Isu sampah pun sama. Semua terkesan. Isu pentadbiran kompetensi. Isu insurans skandal insan. Skandal insurans insan. Maknanya semua itu melibatkan kepelbagai kaum. Dan begitu juga rumah mampu milik dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita lihat bahawa dia menyentuh semua kaum. Jadi PAS ni dia tak bercakap isu agama saja. Banyak sebenarnya isu-isu Selangor yang kita bercakap. Sebab tu saya sebut kalau kita pemuda Selangor ni, sebelum sidang dewan kita akan buat satu kenyataan media. Ketika sidang dewan kita akan buat kenyataan media. Selepas sidang dewan, setelah maklum balas jawab sebagainya, pembentangan rancangan Selangor apa semua, belanjawan sebagai contoh, kita akan buat satu lagi sidang dewan. Bukan saja mengkritik tapi memberikan cadangan pandangan kita. Maknanya tidak terhenti isu agama saja, isu-isu lain. Cuma pastilah PAS itu identitinya Islam. Isu agama itu tetap kita bawa. Dalam masa yang sama bukan bermaksud isu pembangunan, isu yang lain, isu kelestarian. Sebab ada pembangunan di Selangor itu yang tidak seimbang. Kawasan sepatutnya menjadi tanah bagi JPS, untuk diluaskan dataran banjir sebagainya, tapi digunakan untuk pembangunan. Jadi itu akan mengakibatkan banjir. Jadi kita kritik isu pembangunan yang tidak lestari di negeri Selangor. Ada orang kata PAS ni tak suka pembangunan. Bukan kita tak suka pembangunan, kita tak suka pembangunan yang tidak lestari, kerana itu akan memberi kesan kepada rakyat setelah itu. Jadi ada banyak isu sebenarnya yang kita suarakan. Bukan sahaja melibatkan isu agama. Cuma orang disuka lihat tumpuan itu hanya pada isu agama. Sedangkan ada isu lain yang lebih besar yang kita bawa. Jadi Ustaz, adakah PAS sendiri, pemuda PAS Selangor lah, bimbang dengan label politik agama sempit oleh parti lawan? Kami tak bimbang label politik agama sempit itu. Mereka bagi kami kritikan
labeling itu tetap mereka buat kerana mereka ketakutan. Lalu mereka keluarlah label. Itu cara paling mudah untuk selamat. Kerana takut, mereka keluar label. Takut, keluar label. Tapi kita akan buktikan dengan politik khidmat, politik solusi. Kita akan buktikan supaya rakyat lihat. Jangan tertipu dengan label. Kalau dulu pun, berapa banyak label yang ada pada parti politik hari ini. PKR dikenali sebagai parti reform. Tapi hari ini berapa banyak reform yang dibuat. Intimidasi kepada ahli politik, mereka yang mengkritik kerajaan begitu kuat dan keras. Jadi sewajarnya saya lihat rakyat sudah semakin bijak. Mereka tidak terperangkap dengan label. Mereka melihat apa realiti sebenar yang ditawarkan setiap parti politik. Sebab tu PAS akan terus konsisten dengan politik prinsip, politik khidmat dan politik solusi. Itu terus kita bawa dengan gagasan budaya politik matang dan sejahtera. Ini terus kita ketengahkan kepada rakyat. Kalau mereka nak label tohmah, mereka boleh tohmah. Tetapi akhir sekali rakyat akan melihat apa wajah sebenar mereka dan apakah sebenar wajah sebenar PAS. Ustaz, ini antara soalan yang kita akan selalu tanyalah tetamu kita, Ustaz. Apa yang Ustaz mahu rakyat Selangor ingatlah tentang seorang Muhammad Sukri Omar? Ustaz, akhirnya legasi apa yang mungkin Ustaz nak tinggalkan dan sebagainya? Susah nak jawab. Tapi legasi yang paling penting saya nak tinggalkan pemuda yang lantang bersuara isu rakyat dan isu agama. Itu yang paling penting. Bahawa pemuda PAS Selangor, legasi yang saya terima daripada abang-abang sebelum ini, menjadi juara kepada isu rakyat dan isu umat Islam. Itu penting. Kerana itulah identiti pemuda PAS, lantang bersuara. Lantang menyampaikan aspirasi kita. Dan saya yakin adik-adik saya seterusnya akan meneruskan kepimpinan. Sebab ni penggal terakhir saya ketua pemuda. Mereka juga membawa asas yang sama. Kerana itulah DNA PAS. Lantang bersuara isu rakyat dan lantang bersuara isu-isu yang melibatkan orang Islam. Terutama kalau kita di negeri Selangor lah, pemuda PAS negeri Selangor. Ustaz, mungkin dalam analisis Ustaz ataupun pemerhatian Ustaz sepanjang bersama-sama dengan PAS lah sejak tahun 2004 lagi sebenarnya. Adakah suatu hari nanti Ustaz di masa depan lah akan berlaku suatu gelombang hijau di seluruh negara ataupun bagaimana Ustaz? Akan berlaku ke tak benda tu Ustaz? Saya lihat secara asasnya nak katakan dia gelombang hijau tidak. Tetapi gelombang kesedaran dan kebangkitan rakyat membuat perubahan. Mereka dimomokkan dengan ketakutan. Sebab tu saya sebut tadi, ketakutan green wave itu diulang tayang senantiasa untuk menakutkan. Dalam masa yang sama, ketakutan sebenar, perkara yang lebih menakutkan, isu ekonomi, taraf hidup rakyat, pelbagai isu lain, itu sebenarnya isu yang lebih menakutkan dan lebih memberi kesan pada rakyat. Rakyat tak cukup duit nak berbelanja ini dengan kos sara hidup bukan sebab green wave. Ini soal pentadbiran, pengurusan ekonomi. Rakyat ini berdepan dengan kepayahan, masalah pekerjaan anak muda yang sepadan dengan kelulusan, gaji yang sepadan bagi mereka. Masalah tersebut bukan dibuat oleh PAS, bukan dibuat oleh green wave. Itu masalah kompetensi pentadbiran. Jadi saya lihat rakyat akhirnya akan sedar green wave itu hanya ketakutan, gelombang kebangkitan dan kesedaran rakyat itulah yang akan merubah, yang akan menyebabkan mereka menyokong PAS dan Perikatan Nasional untuk perubahan. Dan saya yakin orang bukan Melayu lama-lama mereka akan sedar. Kalau mereka meniaga makin teruk, makin rugi, bukan salah PAS. Sebab orang PAS tak ada pun halang kita beli barang orang bukan Islam. Kita tak ada masalah pun. Jadinya yang menghalang ekonomi mereka, menghalang perniagaan mereka adalah mereka yang menjadi kerajaan hari ini, yang menyukarkan mereka untuk terus survive dalam gelombang cabaran ekonomi.
Ustaz, satu soalan yang saya curious sudah sekian lama sebenarnya Ustaz. Boleh tak Ustaz jelaskan satu term yang cukup famous sebenarnya, bukan sahaja dalam kalangan orang PAS, malahan rakyat biasa pun selalu dengar perkataan ni, iaitu perkataan walak Ustaz. Sampai kan ada satu salah faham yang mengatakan bahawasanya konsep walak ni kau ikut je apa yang betul ke salah ke kau ikut. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan apa itu walak sebenarnya? Sampai kat sekarang ni perkataan tu famous sangat sampai kan digunakan sebagai satu troll untuk buat satu connotation yang negatif terhadap PAS, walaun. Jadi walaun daripada walak jadi walaun. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan Ustaz? Terima kasih. Ya. Walak itu adalah kesetiaan dan kepatuhan. Betul. Itulah yang menjadi identiti dan kekuatan PAS. Dalam keadaan semua parti menghadapi ahli parti mereka lompat parti. Ya. Jadi adun, jadi ahli parlimen semua lompat. Tapi keistimewaan PAS itu pada walak, kesetiaan dan kepatuhan itu menyebabkan adun PAS, ahli Dewan Rakyat PAS, tidak sekali seorang pun yang lompat tukar parti kerana kekuatan walak itulah. Setia pada parti dan patuh pada kepimpinan selagi tidak berlanggar dengan syarak. Itu asasnya. Selagi tak berlanggar syarak, kena patuh pada kepimpinan. Maka itulah sebenarnya yang kita sebut walak. Dan kalau ada perkara yang berlanggar syarak, tak menjadi masalah pun ahli parti menegur. Sebab tu ada siri-siri teguran yang disebut sebelum ini. Artinya itulah asas walak di dalam PAS. Setia, patuh selagi tak berlanggar syarak, dan tidak bertentangan dengan prinsip walak pun apabila ahli parti menegur kepimpinan pada perkara yang bertentangan syarak. Itu yang boleh saya jelaskan berkaitan walak, dan itu jadi kekuatan PAS. Saya sambung sikit, nak tanya sikit berkenaan dengan walak ni kan. Apa pendapat Ustaz terhadap orang kata label walaun seperti yang disebut oleh J tadi? Bila apa sokong PAS jadi walaun. Terus dicop macam tu. Saya tak tahu sebab istilah tu macam bukan buruk. Saya pun tak tahu. Sebab bagi kita orang PAS di istilah walaun tu kita seronok gelak je lah. Maknanya bukan sesuatu yang menghinakan kita, tidak. Sebab memang kita parti yang jenis setia dan patuh pada kepimpinan. Itulah yang menjadikan parti kita stabil dan kuat. Jadi kita bangga kita parti yang stabil, kita parti yang kuat kerana kepatuhan dan kesetiaan tadi tanpa berlanggar syarak, dan kekuatan kita itu dibuktikan tadi. Ahli parlimen adun kita tak ada seorang lompat, dan kita seia sekata dalam satu keputusan. Itu kekuatan yang saya rasa tak ada lagi daripada parti lain. Tapi itulah kekuatan. Jadi saya rasa musuh politik mungkin nak hilangkan kekuatan itu lalu dibawa label tu. Tapi sebenarnya orang PAS ni tanyalah mana-mana pun dia gelar walaun, mereka gelak je. Ada yang siap buat stiker aku bangga jadi walaun. Maknanya bukan satu perkara yang menghinakan mereka berbanding orang lain lah. Label-label yang lain tu yang menghinakan gitu. Mungkin pihak lawan fikir okey aku berjaya sakitkan hati mereka tapi dengan label walaun, tapi sebenarnya relax je sebab betul lah aku setia apa, betul lah aku walaun kan. Macam ada juga yang ikut nak jadi walak juga, walanun. Jadi walaun keluar pula tiba walanun pula kan. Macam-macam lah sekarang ni kan. Macam-macam. Semua benda pun diorang nak buat lah dalam usaha nak memburukkan ataupun menjatuhkan pihak lawan kan. Baik, soalan yang terakhir pun sama juga saya selalu tanya dengan guest-guest kita Ustaz. Soalan terakhir saya adalah dalam satu ayat Ustaz, apa sebenarnya masalah terbesar di Malaysia sekarang? Kompetensi. Kompetensi antara pemimpin lah. Ya, kompetensi dalam pentadbiran, pengurusan ekonomi. Kita lack of kompetensi yang kita tak dapat nafi. Pengurusan pentadbiran kerajaan dan juga negara ini dipimpin oleh orang yang tidak kompeten, yang menyebabkan timbul pelbagai masalah. Sebab kita budaya di Malaysia suka debat sebagainya. Jadi kita hanya jumpa pemimpin yang pandai bercakap, tapi tak pandai bekerja. Dia bekerja tapi tak pandai. Dia buat kerja banyak, tenaga banyak dikeluarkan tapi tak pandai. Sebab tu kita PAS kita tonjolkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar
Orang yang tak banyak bercakap tapi banyak bekerja, kerjanya competence. Ya. Ini adalah alternatif bagi PAS yang PAS sediakan. Rakyat nak pilih yang semata-mata pandai bercakap tapi tak pandai bekerja, ataupun mahu yang mereka tak banyak bercakap, tak bising cakapnya tapi bising kerja. Ustaz, sebelum kita tamatkan, saya ada satu ada lagi. Banyak saya tadi saya nak tanya lagi, tapi saya dah terlupa. So ni baru saya teringat balik. Ustaz boleh tak macam mungkin dalam pandangan Ustaz lah, sebab sekarang ni dalam PAS sendiri banyak mengetengahkan golongan-golongan teknokrat. Pada dulu mungkin lebih ramai golongan-golongan ulama. Jadi bagaimana campuran ataupun chemistry campuran antara teknokrat dan juga ulama ni dalam ni, adakah lebih kepada check and balance ataupun lebih kepada teknokrat boleh uruskan bahagian pentadbiran, manakala golongan ulama akan tengok sama ada ini betul berikut syarak ataupun tidak dan sebagainya, macam tu ke macam mana Ustaz? Saya lihat golongan teknokrat dan agamawan dalam PAS itu bersifat saling melengkapi. Mereka akan mengimbangi sama ada dalam pentadbiran ataupun dalam urusan melibatkan parti. Jadi saling melengkapi. Sebab tu sebagai contoh, di negeri Kedah, Menteri Besarnya yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi, ya, aktivis parti, tapi Pesuruhjayanya adalah agamawan, Ustaz Ahmad Yahya, Datuk Ustaz Ahmad Yahya. Jadi saling melengkapi. Chemistry saling melengkapi inilah kekuatan pentadbiran dalam PAS. Kita ada profesional, kita ada agamawan, saling melengkapi, memainkan peranan menjaga dunia dan mentadbir dunia dan menjaga agama. Dua frasa penting yang menggerakkan dan menzahirkan itulah kerangka PAS dalam pentadbiran. Baik, itulah dia, kita pun dah berada di hujung rancangan. Dah banyak juga kita menyelami minda seorang Ketua Pemuda Selangor, Ustaz Muhammad Syukri Omar. Kita amat berbesar hati Ustaz sudi luangkan masa dengan kita di podcast Borokrasi pada hari ini. Dan setinggi-tinggi penghargaan sekali lagi kepada Value Buy yang menyerikan studio podcast Borokrasi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pergilah Usha dekat Value Buy juga kalau nak buat dekor-dekor dekat rumah ke, dekat office ke, dekat dalam kelas sekolah ke dan sebagainya. Dan yang paling penting, of course, insya-Allah murah dan berpatutan. Saya juga nak mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Syukri. Betul. Sebab menjadi pemimpin PAS yang pertama. Betul. Perikatan Nasional Pembangkang daripada Blok Pembangkang kan. Ini menunjukkan Borokrasi ni bukan memihak kepada satu side saja. Kita terbuka. Malahan daripada awal lagi, daripada episod pertama lagi kita dah kata kita ni semua. Tak ada nak pilih-pilih ke apa, tak ada. Betul. Semua. Kita tapi yalah, pandangan. bagi Chan lah, kita baru 10 episod. Panggil pun baru berapa orang guest. So sabar. Okey. Mungkin ada pemimpin-pemimpin PAS ataupun parti pembangkang yang lain yang nak tampil ke depan, kan. Kita secara terbuka menerima kedatangan mereka. Sangat berbesar hatilah nak terima kunjungan tu. Okey, itu saja dia. Itu saja. Sekian. InsyaAllah sebelum saya terlupa, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Pulsar TV untuk tonton episod-episod seterusnya. Mungkin episod-episod sebelum ni pun boleh juga nak tonton podcast Borokrasi. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum.